Menyanyiakan waktu lebih berat akibatnya daripada putus dari Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutuskan anda dari dunia dan penghuninya. Penghuninya kita kata isinya lah. Sedangkan kematian hanya memutuskan anda dari dunia dan apa yang terdapat dalam dunia tersebut. Simple je point ni. Simple ke susah? Susah tak Fitri? Susah juga. Oh, kenapa susah? Jadi kita lalai. Maksudnya menyia-nyiakan waktu lebih berat akibatnya daripada kematian. Nak jaga masa susah ke senang? Kenapa susah? Apa yang susahnya? Senang apa? Bangun pagi, gosok gigi. Oh, dia terover. Oh. Masa tu terover, tu yang susah. Kadang-kadang nak buat ni kita buat lain. Nak buat apa tu Kak Som terbuat lain. Oh berangan nak buat ni. Berangan nak buat kuih kaswi. Lepas tu goreng ayam. Berangan. Berangan je lebih. Tapi tak buat-buat. Itu kalau kita berangan sesuatu tapi tak buat, kita panggil apa? Lengah. Itu lengah ke tunda? Oh. Maknanya kalau tunda kita dah prepare tapi kita tak buat lagi. Kita buat pada masa yang akan datang. Kita buat benda lain. Okay. Terus lupa dah. Terus tak buat lah langsung. Assalamualaikum dia kata kan. Innalillah. Itu maknanya pergi tak kembali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'in. Okay. Nak katanya sebab tu dia kata begini tadi kan. Tentang waktu tu tadi. Kita kalau sia-siakan masa kita, waktu tu kita panggil masa lah ya. Penyia-nyiaan masa itu kenapa kita kata lebih berat daripada kematian? Sebab kalau kita dah menyia-nyiakan waktu kita, kita akan terputus hubungan kita dari Allah dan negeri akhirat. Tapi kalau kita mati tu dia hanya memutuskan kita daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Berbeza tau. Itu dua keadaan yang sangat berbeza. Kenapa kita kata berbeza? Sebab bila dah mati ni, dah tak ada kena-mengena dah lagi dengan amal ibadah. Dah tak ada kena-mengena lagi dengan amalan. Tapi masa kita hidup, masa kita ada masa, itulah masa untuk kita beramal soleh dan melakukan banyak amal ketaatan. Sebab itu apa? Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan masa kan? Surah apa tu? Surah Al-Asr, Masya Allah. Pandai dah semua dah, balik dah. Pandai dah semua, tak payah lagi. Okey, Allah bersumpah, Allah kata apa? Wal asr, demi masa. Kenapa? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Baik, bila kita kata demi masa itu, di kalangan para ulama, mereka membincangkan apakah yang dimaksudkan dengan al-asr. Okay, kita ambil ayat Al-Quran yang menjadi main point kita. Tak ada Kenapa tak? Ada ke tak ada? Oh, asal tak ada Dekat dalam Facebook ada? Oh, dalam tu tak ada orang? Habis siapa yang turunkan? Naik balik? Alamak, takutnya. Apakah? What? Kenapa dia naik turun? Oh, dekat subhanallah. Dalam Facebook ada, tapi dekat masjid tak ada.
Ini tidak adil. Orang datang dekat masjid, patut kat masjid lah ada kan, nak tengok kan. Apa dia? Dah masuk? Tak pas? Ustaz Mas, kenapa Ustaz Mas? Dia jaga kat dalam. Ini nak turun balik, dia turun balik. Dia nak restart balik. Kenapa dia tak keluar-keluar tu kan? Dia main cak-cak. Okey, kita ambil dulu surah Al-Asr yang menjadi surah utama kita dalam perbincangan masa. Allah bersumpah demi asr. Apakah yang dimaksudkan dengan al-asr di sini? Okay, kita kalau terjemah dalam bahasa Melayu tu kita akan panggil masa lah, kan? Kita akan sebut ia demi masa. Tetapi di kalangan para ulama tafsir, mereka memberikan dengan beberapa pentafsiran. Contohnya dalam kitab tafsir Imam At-Tabari, dia menerangkan bahawa sebahagian di kalangan ulama tafsir memberikan pentafsiran bahawa Allah bersumpah dengan al-asr huwa ad-dahru. Ad-dahr tu kita panggil sebagai masa lah dalam bahasa Arab jugalah ya. Jadi sebahagian mereka berpendapat bahawa ia merupakan sumpah Allah dengan ad-dahr, iaitu masa atau perjalanan zaman. Maka menurut mereka perkataan al-asr di sini bermaksud ad-dahr. Ad-dahr dalam bahasa Arab kita eja macam ini. Alif, lam, dal, ha, ra. Ni kita panggil masa, zaman, kan? Semua boleh masuk dalam maksud ad-dahru di situ. Jadi ini pandangan yang pertama menyebut al-asr sebagai ad-dahru. Baik, ada pandangan yang kedua menyatakan bahawa satu riwayat mengatakan al-asr ialah disebut sebagai sa'atun min sa'atin nahar. Satu masa daripada waktu siang. Kalau kita kata waktu siang tu bila? Apa dia? Sebelum asar. Pagi masuk siang ke bukan? Pagi siang juga. Jadi kita nak kata, kalau dia kata satu masa antara masa-masa siang, boleh masuk pagi juga? Boleh? Oh, sebab dah ada matahari, itu siang. Jadi daripada pagi sampai petang tu lah kita kata siang. Oh, siang malam ya. Oh, siang lawannya malam. Okey. Lepas tu cerah. Okey. Boleh ambil satu maksud, kita kata begini ya. Dia tak berikan kepada kita dengan waktu yang spesifik, pandangan kedua ini. Pandangan kedua menyatakan cuma satu masa daripada waktu-waktu siang, tapi tak tahu bila. Cuma dia kata begitu, okey. Sa'atun min sa'atin nahar. Baik, pandangan yang ketiga menyatakan pula Hasan Al-Basri, dia kata al-asr bermaksud waktu petang, al-ashi. Jadi ada tiga pandangan. Satu mengatakan maksudnya ialah masa, kedua maksudnya ialah satu masa di waktu petang, satu masa di waktu siang, dan yang ketiga mengatakan bahawa waktu petang, iaitu al-ashi kalau dalam bahasa Arab.
Maka pendapat manakah yang lebih tepat? Di sini Imam At-Tabari menjelaskan kepada kita dengan satu kesimpulan yang mana beliau mengatakan perkataan Al-Asr merupakan satu nama yang merangkumi masa secara keseluruhannya. Kalau kita faham begitu, kita nak ambil pandangan yang mana satu? Nombor satu, dua atau tiga? Nombor satu. Okey. Jadi dia kata merangkumi masa secara keseluruhannya. Tak kiralah sama ada pagi, petang ataupun malam kan. Semua itu kita panggil ia sebagai masa. Maka dia kata termasuk waktu petang, malam dan siang. Jadi ini semua kita panggil sebagai masa. Allah tidak mengkhususkan makna tersebut kepada salah satu daripada pengertian itu sahaja. Jadi Allah bila sebut Al-Asr, Allah tak kata waktu petang saja. Ataupun Allah tak kata waktu pagi saja. Dan Allah juga tak kata waktu malam sahaja. Tetapi Al-Asr itu merangkumi keseluruhan masa, keseluruhan waktu yang ada dalam kehidupan kita. Maka sebab tu dia kata setiap makna yang termasuk di bawah istilah Al-Asr tadi ialah perkara yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa sahaja yang berkaitan dengan masa kita boleh masukkan dengan pengertian sumpah itu. Maksudnya waktu malam, waktu siang, waktu petang, kan? Tahun, bulan, hari, ni semua kita panggil sebagai masa. Kita boleh kata itulah yang Allah sumpahkan. Yang penting ialah Allah bersumpah demi masa. Dengan masa itu manusia berada di dalam kerugian. Kerugian itu maksudnya apa? Imam Ibn Kathir menyatakan kerugian di sini maksudnya khasaratin wa halakin. Ai fi khasaratin wa halakin, iaitu manusia berada dalam kerugian dan kehancuran ataupun kemusnahan. Manusia berada dalam kerugian. Kenapa mereka rugi? Kerana mereka mensia-siakan masa itu tadi. Ini mengapalah kita mengambil ayat ini sebagai main dalil kita untuk poin yang keempat itu tadi. Jadi Allah kata manusia itu dalam kerugian kerana mereka mensia-siakan masa, tidak menggunakan masa dengan sebaik-baiknya. Mereka ialah insan yang lalai kan tentang masa tersebut. Tetapi Allah mengecualikan beberapa orang pada ayat yang berikutnya. Sebab tu Allah kata apa? Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Ada 4 orang yang dikecualikan. Ingat ya, pada ayat ini Allah mengucapkan tentang manusia secara umum. Innal insan itu umum. Termasuk Muslim, non-Muslim, kaya, miskin, tua, muda, semua termasuk dalam poin al-insan itu tadi. Tetapi Allah memberikan pengecualian kepada beberapa manusia ini yang Allah kata apa? Tidak rugi. Siapa? Pertama ialah orang yang beriman. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Kedua siapa? Wa amilus salihat, iaitu orang yang beramal soleh. Ketiga siapa? Orang yang berpesan-pesan pada kebenaran. Dan yang keempat, orang yang berpesan-pesan pada kesabaran.
4 kategori manusia ini tidak rugi dalam kehidupannya berkaitan masa. Okay, kenapa kita kata orang beriman tak rugi? Apa dimaksudkan dengan orang yang beriman di sini? Imam At-Tabari, Imam Ibn Kathir menyatakan orang ini ialah orang yang beriman dengan hatinya. Tapi kenapa kita kata orang yang beriman dengan hati orang yang tidak rugi? Sentiasa ingat Allah lagi. Dia tak buang masa dia. Okay, kenapa orang beriman tak buang masa? Okay, Nabi kata begini dalam hadis riwayat Imam Ibn Majah dengan sanad yang sahih, Nabi kata apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara ciri baiknya keislaman seseorang apabila dia meninggalkan perkara yang tidak ada kena-mengena dengan diri dia. Maka kita orang beriman, kalau satu perkara itu tak ada kena-mengena dengan kita, kita tinggalkan. Bermakna kita gunakan masa kita untuk hal yang bermanfaat bagi kita. Perkara yang berfaedah. Kalau hal tu tak ada kena-mengena dengan kita, tak ada manfaatnya, kita tinggalkan, kita pergi kepada hal yang memberikan faedah dalam kehidupan kita. Ini kita panggil sebagai insan yang beriman dengan hatinya. Dia tinggalkan perkara-perkara yang tidak ada kait mengait dengan keimanannya, yang mungkin hal itu berkaitan perkara-perkara dosa, kan dia akan tinggalkan. Baik, kedua, orang yang beramal soleh. Kalau di sini tadi pertama beriman dengan hati. Kita faham begitu. Yang kedua, Imam Ibn Kathir kata apa? Orang yang beramal soleh disebut sebagai yang beramal soleh dengan anggota tubuh badannya. Jadi pertama, melibatkan hati. Kedua, beramal dengan anggota tubuh badan kita. Kenapa mesti ada anggota tubuh badan kat sini sebab tu beramal? Melibatkan anggota kita, pergerakan kita. Contoh solat tu sendiri melibatkan keseluruhan pergerakan badan kita. Kaki, tangan, mata, telinga, apa lagi? Kepala. Oh, kepala gerak. Assalamualaikum. Lupa pula kepala gerak tu. Solat tu kan. Mata kan lihat bahagian bawah, depan ke. Jangan lihat atas kan, masa solat tak, matanya tak melilau-lilau. Maknanya solat kita, ibadah itu sendiri, ia melibatkan keseluruhan anggota tubuh badan kita. Jadi ada ibadah yang khusus, contohnya melibatkan suara sahaja. Contoh baca Al-Quran. Dan mata saja, contoh apa? Melihat Al-Quran kan. Hatta kita kata orang yang tidak boleh melihat pun dia menggunakan anggota tubuh badannya. Braille contoh kan, Al-Quran Braille dia guna jari jemarinya untuk menyentuh. Jadi biasanya ibadah ini memerlukan penglibatan anggota tubuh badan kita. Jadi setiap anggota tubuh badan itu pastikan memiliki ruang untuk beramal soleh. Selain daripada kita kata ibadah-ibadah yang khusus itulah yang kita buat kerana yang kita buat yang diwajibkan untuk kita buat kan. Contoh kita kata kalau kita tolong orang lain, kita guna tangan kita. Tolong angkat acik beg kan guna tangan. Kaki macam mana tolong orang? Pergi masjid. Cik Amy kata pergi masjid kaki. Jangan pergi kelab dandut. Kaki tu pergi masjid jalan kan, lari pergi masjid, pergi tempat-tempat yang baik kan. Ni maknanya kita lakukan kebaikan lah dengan kaki kita. Apa lagi? Telinga kita kata dengar perkara-perkara yang baik. Jangan kita kata dengar perkara baik itu mesti Qurannya, tak juga. Dengar perkara-perkara yang baik, perkataan-perkataan yang baik, cerita-cerita yang baik. Dengar ceramah pun ada ayat Quran, hadis kan. Maknanya dekat situ penggunaan anggota tubuh badan kita ia mesti dikhususkan untuk perkara-perkara yang baik. Di sinilah kita kata masa itu terjaga. Bayangkan kalau mata melihat perkara yang baik. Kita taklah ngotot sangat tengok TV, ngotot aku guna perkataan tu. Kita taklah tengok TV je mata tu kan, sampai mata silau-silau tengok TV je gitu kan. Tengok drama tak habis-habis kan, dia tak gitu. Tapi mata itu digunakan untuk perkara yang berfaedah, masa kita terjaga.
Okey, tadilah telinga kan, telinga digunakan untuk perkara yang baik, kita tak katalah dekat situ. Dengarnya muzik aja kan. Biasa cik-cik dengar lagu apa cik-cik? Tak dengar lagu, Masya Allah. Ya? Bila Israel datang. Takkanlah hari-hari dengar lagu Bila Israel datang memanggil. Oh, selawat-selawat gitu ya. Susah juga kalau hari-hari Bila Israel datang memanggil. Itu abang kat rumah, ya Allah Mi, tak ada lagu lain ke Mi? Pagi-pagi je Bila Israel, awak memang tak sabar-sabar ke saya nak minggu? Jadi salah faham pula suami kita. Maksudnya dengar perkara-perkara yang baik lah. Kalau bukan saya kata tak boleh dengar lagu ya, dengar lagu boleh. Tapi lagu-lagu yang membangun jiwa, lagu-lagu yang baik, perkataan-perkataan yang baik kan. Sebab kadang-kadang lagu-lagu ni pun ada unsur-unsur yang lucah maaf perkataan-perkataan yang tak elok masuk pada lagu tersebut. Jadi kita elakkanlah perkataan-perkataan itu didengar pada telinga kita. Ni semua kita panggil menjaga masa. Sebab tu orang beriman dengan hatinya, tubuh badannya juga turut beriman tadi kan. Bukan setakat hati semata-mata, tapi keseluruhan anggota tubuh badannya. Kaki, tangan, telinga, mata, lidah, hidung. Hidung buat apa? Siap dia kembangkan hidung ni. Bernafas, Masya Allah. Maksudnya bernafas, setiap kali kita bernafas, di situlah ada kesyukuran kita kepada Allah. Kita gunakan nafas kita itu untuk hal-hal yang berfaedah. Bila Allah berikan nyawa, kita dapat bernafas, kita gunakan masa itu, masa bernafas untuk hal-hal yang mendatangkan pahala bagi diri kita. Okay, sebab tu dikata di sini, orang yang beramal soleh ialah orang yang tidak rugi. Kerana setiap anggota tubuh badannya diperuntukkan untuk perkara-perkara yang berfaedah, sekaligus kita kata masanya tersusun dengan hal-hal yang mendatangkan pahala untuk dirinya. Okey, apa maksud berpesan jadi ustazah ke? Taklah. Apa maksud berpesan pada kebenaran? Baik-baik. Baik-baik je daripada tadi cakap baik-baik je. Nasihat yang baik-baik. Okey, wa tawassaw bil haqqi, menurut Imam Ibn Kathir dia kata apa? Wa huwa ada'ut ta'at, iaitu melaksanakan ketaatan-ketaatan. Berpesan pada kebenaran dalam perkara-perkara ketaatan maksudnya. Jadi bila kita bercakap, kita memberikan nasihat, memberikan pesanan, itu berlakulah dalam rumah kita kan. Kita cakap pada anak, cakap pada cucu, perkara-perkara yang benar, solat kan. Itu perkara kita panggil sebagai ketaatan. Suruh anak solat, suruh cucu solat, suruh cucu mandi lepas tu ambil wuduk. Ini semua perkara-perkara yang kita pesan untuk kita panggil ketaatan. Seterusnya watarkul muharramat, iaitu meninggalkan perkara-perkara yang haram. Okay, jadi bila kita sebut tentang berpesan pada kebenaran, satu, kita pesan tentang ketaatan. Kedua, kita berpesan supaya tinggalkan perkara yang haram. Bunyi apa? Ambulance? Bomba? Bunyi je beza kan? Tak apalah, dia dah jalan. Berpesan kepada perkara kebenaran bermaksud kita berpesan untuk melaksanakan ketaatan dan juga kita berpesan supaya meninggalkan perkara yang haram. Seterusnya berpesan dengan kesabaran bermaksud ialah berpesan supaya bersabar di atas musibah dan takdir. Sabar atas musibah. Musibah tu maksudnya ujian kan dalam hidup kita. Kita ada kawan yang ditimpa dengan ujian, musibah kan dalam hidupnya. Mungkin sakit, mungkin kematian dalam ahli keluarganya atau apa lagi. Mungkin aksiden kan, hal-hal musibah lah yang berlaku dalam kehidupannya, maka kita berpesan kepada dia dengan kesabaran.
Sangat penting ya berpesan kepada kesabaran sebab bila manusia, mereka ini berhadapan dengan ujian, mereka sentiasa lupa. Lupa untuk sabar. Yang akhirnya nanti mungkin akan melakukan perkara-perkara yang mungkar. Contoh ada kematian kan, mungkin orang lupa untuk sabar. Akhirnya menangis, berteriak kan, apa tu, macam mana saya nak cakap meraung. Satu kita pakai aniyah apa dalam bahasa Melayu? Meratap kot. Meratap. Dan dalam agama kita tak boleh meratap kan? Bila ada jenazah, kita tak boleh nak meratap pada jenazah itu. Walaupun kita terlampau sayang pada jenazah tersebut. Contohnya ibu kita meninggal. Tapi tak boleh meratap. Kan nangis, sampai kan jenazah tu, faham tak? Jenazah tu macam nampak tak tenang. Kan jenazah tu dah cantik tau, maaf kita ni bila kita meninggal, kita memang akan dihias jugalah, maksudnya dibersihkan kan, dikafankan, dipakaikan sikit, cantikkan bedak tu ke semua, pakai. Kita ni mati macam keadaan tu, cantik. Walaupun taklah macam agama lain kan yang sampai pakai makeup semua, taklah. Tapi cantik, dicantikkan maksudnya bersih. Tapi bayangkan bila ada ahli keluarga ataupun anak-anak kan yang meratap, cium-cium, peluk-peluk, habis. Dah huru-hara dah, jenazah tu dah huru-hara. Kerana dipeluk, meraung, meratap kan. Jadi keadaan itu perlu dielakkan. Kita bukan kata tak boleh menangis ya bila berlaku kematian. Menangis boleh, tetapi jangan sampai meraung, meratap, boyong jenazah, bangun. Macam cerita drama TV pula. Bangunlah, bangun, jangan pergi. Tu tak boleh. Goncang jenazah tu kan. Tak boleh lah macam tu. Ni dah macam apa dia? Nanti dah bangun lari pula, betul ya? Tadi suruh bangun sangat. Dah goncang jenazah tu. Yelah aku bangun lah, nak bangun. Ya nak apa? Larilah pula, subhanallah. Tadi nak sangat bangun. Tu nak katanya, kan ini kita panggil satu keadaan yang sebenarnya ramai orang lupa saat ia berlaku. Jadi orang yang melihat di sekitar itu jangan biarkan. Kita kena ingatkan, itu yang kata berpesan pada kesabaran tadi. Ingatkan kan, jangan buat gini, tak bagus. Kita hentikan situasi itu, sabar, jangan pekik-pekik apa kan. Ini situasi-situasi yang perlu diingatkan kepada keluarga supaya mereka itu sabar di atas musibah, sabar di atas takdir. Imam Ibn Katsir juga menyebutkan tentang takdir. Kerana takdir ni biasanya bila berlaku dia sangat menyakitkan, betul tak? Takdir yang berlaku dalam kehidupan kita sebiasanya ialah hal yang kita tak pernah jangka. Kita tak pernah expect ia akan ada pada diri kita. Tapi akhirnya Allah tetapkan perkara itu berlaku. Mungkin di situ ia mencabar kesabaran kita. Kita biasa gini muslimat, kita ni dah cukup banyak belajar sebenarnya kan. Tetapi bila ia berlaku biasanya kita lupa. Betul tak? Aku dah belajar macam-macam doa dengan Ustaz Sakinah. Bila berlaku je, alamak dah baca doa apa dah tak ingat dah. Jangan baca sumum bukmum dah pula. Tiba kan, tak ingat lah baca sumum bukmun yum fahum la yarji'un. Itu nak alau anjing Betul ke orang lama-lama baca doa untuk alau anjing Kenapa Memang jadi ke? Mak-mak dulu kan selalu ajar gitu kan. Bukan cakap mak orang lain, mak aku pun sama juga. Mak saya pun sama juga dulu. Saya kecil-kecil kan nampak anjing. Dia bawa saya jalan lah. Kecil-kecil kan. Kak baca kak. Sumbuk pun sumbuk. Kita kecil-kecil kita pun ikut juga. Sumbuk pun fahum la yarji'un. Sumbuk. Kita dah besar. Kita dah belajar ni kan. Pasal mak aku ajar ayat tu. Terfikir juga kita kan. Pasal mak aku ajar ayat sumbuk tu kan. Tapi memang gitu ke kan Maisa? Kenapa? Memang kalau kita baca anjing ke lari? Anjing lari ke kita lari? Anjing tu macam ni lah, tone down. Kita jadi okey. Anjing tu cool down. Anjing tu relax one corner. Biasa begitu ya. InsyaAllah, ni pengalaman orang lama-lama lah kita kata. Biasanya jadi macam itu sebab tu orang ajar kita Ustazah. Okey lah. Cuma tak ada dalil
Tak ada dalil, tak ada hadis ya. Lepas tu penyalahgunaan ayat Quran. Sebab ayat Quran tak cerita pun pasal nak halau anjing tu. Kita yang pandai-pandai orang Melayu ni tak pernah pula dengar orang Arab. Tak tahu nanti saya tanya orang Arab. Kalau korang nampak anjing, korang baca tu. Dia kata betul, kita pun baca tu juga. Memanglah seantero dunia. Ayat tu digunakan. Okey, jadi musibah musibah dan takdir ya, kita berpesan supaya bersabar. Jadi yang ketiga disebutkan bahawa bersabar, berpesan pada kesabaran pada orang yang menyakiti kita. Mungkin ada orang yang menyakitkan kita, jadi kita sebagai kawan, dah lah tak apalah, sabarlah kan. Kita pesan gitu je lah. Memanglah kita tak kena, kita tak ada kat tempat dia. Dia member kata, yelah kau tak kena. Dia cakap aku gemuk apa. Contohlah kan. Contohnya. Engkau orang tak cakap kau gemuk, dia cakap aku gemuk kan. Mulut dia memang macam longkang. Kita macam-macam. Kita macam-macam. Kita kat sebelah, sabar. Yelah kau tak kena, aku yang kena tau. Kau memang cakap. Kawan kita marah-marah. Tak apalah, kita tetap pesan. Pesan je macam tu kan. Okay. Pada orang yang menyakiti. Sabar pada apa yang perkara-perkara yang menyakiti. Ini kenapa kita senaraikan hal-hal ini ataupun mengapa Imam Ibn Kathir rahimahullah dia menyenaraikan hal ini, sebab inilah keadaan-keadaan yang biasanya kita lupa. Saat ditimpa musibah kita lupa untuk sabar. Saat ditimpakan dengan takdir-takdir yang menyakitkan kita lupa juga untuk sabar kadang-kadang. Begitu juga saat disakiti kita lupa untuk sabar. Dan yang terakhir Imam Ibn Katsir kata apa? Bersabar pada orang yang ini dia lain sikit orang yang memerintahkan kita melakukan kebaikan dan orang yang mencegah kita melakukan kemungkaran. Kenapa kena sabar dengan orang tu? Saya ustazah sekarang saya ajak orang buat baik. Jadi anda kena sabar dengan saya. Faham tak maksudnya? Sebab tak semua orang boleh dengar perkara yang kita nak suruh. Betul tak? Jadi ustazah tu asyik cakap, ustazah tu asyik suruh sabar je, kau menyampah aku. Sikit-sikit pergi ceramah dia sabar. Tak ada benda lain ke nak cakap, itu dia cakap kan. Tapi kita kena sabar dengan benda yang menyakitkan tu bagi kita lah. Bagi kita benda tu kita tak nak dengar. Tapi ustazah asyik cakap benda yang sama tentang kesabaran tersebut. Maka di sini Imam Ibn Katsir kata apa? Kita perlu bersabar dengan orang yang mengajak kita kepada kebaikan. Orang yang perintahkan kita supaya melakukan kebaikan. Kadang-kadang kita ni bukannya tak nak solat, tapi sebab kita banyak kerja, lepas tu kita terlambat sikit solat. Member sebelah, solatlah, betul tak? Aku rasa nak tepuk je muka dia ni. Kita kata, sabar kejap, aku nak siapkan ni dulu. Kau solatlah, kau tinggalkan ni. Sabar, aku penting benda ni. Sikit lagi 5 minit aku kena hantar benda ni kan. Kau solat dululah. Nanti kalau aku solat 5 minit dah lepas tak boleh, kena hantar juga. Member kat sebelah, solatlah. Kan? Sabar kan kita kan? Betul. Kena sabar dengan orang yang begitu. Kadang menyampah juga lah, jangan kan. Sabar. Jadi ini yang dikatakan oleh Imam Ibn Katsir. Okay, bersabar dengan orang yang menyuruh kita melakukan kebaikan dan juga bersabar dengan orang yang mencegah kita melakukan kemungkaran. Sebab kadang-kadang ada orang ini saat dia memberikan nasihat kepada kita, ia menyakitkan. Kita tak boleh terima. Mungkin kita tak tahu perkara itu dosa, perkara itu maksiat kan. Tapi bila datang kawan kita ni dia cakap pula menyakitkan hati kita. Padahal niat dia baik. Niat dia apa? Untuk kita tinggalkan perkara yang mungkar itu tadi. Tapi cara percakapannya tidak betul ataupun cara penyampaiannya menyakitkan. Baik, so di sini nak letak macam mana? Sabar pada orang yang mengajak kepada kebaikan mencegah kemungkaran. Jadi ini merupakan penerangan, pentafsiran yang dikemukakan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah pada keempat-empat insan yang Allah kecualikan ini, yang mana mereka merupakan insan yang tidak rugi.
semasa mereka hidup ataupun semasa mereka menjalani masa yang telah Allah sumpahkan tersebut. Jadi 4 orang itu kita nak jadilah kan pada 4 orang ini. Pertama, alhamdulillah dah beriman dengan hatinya. Yang kedua, kita jadi insan yang beramal soleh dengan anggota tubuh badan kita. Kemudian kita jadi insan yang berpesan kepada kebenaran, berpesan juga dengan kesabaran. Bermakna apabila keempat-empat ciri itu ada pada diri seseorang insan, mereka ini ialah insan yang dapat menggunakan masa mereka dengan sebaik-baiknya. Mengapa penting jaga masa ni? Supaya tak buang masa. Sebab Allah akan tanya, kita habiskan masa kita ke mana? Itu penting kan, kita jaga masa kita. Setiap saat yang kita habiskan masanya, minit, saat, jam, Allah akan tanya apa yang kita buat dengan masa itu. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang 2 keadaan ini, namun Nabi rangkumkan pada 5 perkara. Nabi sebut begini, la tazulu qadamu bani Adam yaumal qiyamah min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Pada hari kiamat, kaki anak Adam iaitu kita manusia ini tidak akan berganjak dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ditanya kepadanya dengan 5 perkara. Maknanya kita akan dihisap dengan 5 perkara ini terlebih dahulu, barulah kita akan pergi kepada next phase. Sebab di hari kiamat kita ada fasa-fasa kan, ada fasa hisap, padang mahsyar, kemudian lalu titian sirat dan sebagainya. Ada satu fasa dalam peristiwa hari kiamat ini, iaitu hari waktu yang kita akan dihisap amalan kita. Jadi Nabi kata 5 perkara akan ditanya pada setiap hamba. Okey, setiap diri kita akan ditanya. Pertama, apakah 5 perkara itu? Ana umrihi fima afnah. Tentang umurnya, bagaimana dia habiskan. Umur kita berapa? Ustazah berapa? Letak 40 je lah. Cik, nak muda je Ustazah Sakinah tu kan. Yang plus-plus tu tak payahlah Kak Som. Kita letak 40 je Kak Som okay. Minus, nak mana minus? Tak payah minus, dia tambah-tambah. Semakin hari dia semakin naik kan. Okey, di situ Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya berkaitan umur kita, bagaimana kita habiskan umur kita. Okey, nanti kita discuss kita berikan 5 perkara itu terlebih dahulu. Yang kedua, Allah akan tanya an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya, dia buat apa dengan masa muda tu. Okey, seterusnya yang ketiga dan yang keempat, kita gabungkan 3 dan keempat, iaitu ketiga dan keempat ini berkaitan harta. Wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dan juga hartanya daripada mana dia dapat dan ke mana dia habiskan, dia belanjakan. Seterusnya yang keberapa? 5. Okay. Yang kelima, wa madza amila fima alima. Dan apakah yang dia buat dengan ilmunya. Jadi yang kelima itu berkaitan ilmu. Satu, Allah tanya tentang apa tadi? Umur. Okay, umur, usia. Kedua, Allah tanya masa muda. 3, Allah tanya tentang apa? Harta. 3 dan 4 saya letak sini .
Yang kelima, ilmu. Beramal ke tidak dengan ilmu. Jadi hadis ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Allah akan tanya 5 perkara ini sebelum kita pergi kepada fasa yang berikutnya. Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi mensyarahkan hadis ini dengan berkata bahawa wa an syababihi, apakah yang dimaksudkan dengan syabab? Umur dulu apakah yang dimaksudkan dengan umur? Umrihi. Umri di sini ialah seluruh tempoh kehidupannya. Maksudnya daripada kita kecil sampailah kita meninggal dunia, kita panggil ini umur kita. Baik. Yang kedua tadi sebut tentang syabab kan? An syababih ialah zaman kekuatan seseorang pada pertengahan usianya. Maksudnya berapa tu usia tu? Kalau kita kata syabab, remaja. Sampai umur 40. Maknanya saya dah tua ya. Alah Kak Siti tak naklah tua je. Remaja daripada umur berapa kita letak? Mak saya lupa nak tengok data dia. 12 boleh masuk situ? Itu dah teenagers 12 15. Oh 15. Tinggi lagi. Okay. 15 sampai 40. Itu remaja. Tak tu. 40 dah tua. 30 lah, letak 30. Okey. Jadi ini masa yang mana kita sebut memiliki kekuatan yang mantap. Bayangkan dulu kita muda-muda, umur 15 sampai umur 30. Kuat tak? Kuat. Saya ingat masa saya umur 20 tahun, mungkin saya pernah cerita, saya cerita kat mana. Tapi itu belajar tak tidur pun boleh on pagi. Saya kata itu masa umur 20-an tahun. Stay up, tak tidur, subuh tu terus pergi kuliah, boleh lagi duduk, lecturer tu boleh mengajar, boleh dengar lagi, boleh jawab soalan, fresh, dia tak ada rasa apa-apa. Sekarang cuba buat. Tu kuliah batal. Kuliah batal, kadang-kadang saya batal kuliah sebab malam tu saya stay up, pagi tu saya tak boleh bangun. Lepas subuh tu dah mabuk kan, tak boleh ni mengajar ni, saya batalkan kuliah. Sebab badan kita dah macam dah haywire kan. Maknanya waktu kita umur 20-an kan nak masuk 30 actually dah ni you dah merudum sebab masa saya ambil PhD umur saya 30-an tahun tau. Bila ambil PhD tu saya dah tak kuat macam umur 20-an. Jadi saya rasa down. Bila banyak kerja saya tak dapat selesaikan dengan baik. Tapi baguslah ustaz saya cakap begini, Sakinah, dulu masa anti ambil degree, anti ambil master, masa tu umur anti 20-an. Sekarang umur anti early 30s kan. Jadi banyak benda yang haywire masa tu kan. Hormon kita pun dah macam nak apa kan waktu tu kan. Jadi macam banyak deadline yang tak dapat saya jangkau masa tu. Jadi saya rasa down. Saya rasa sedih. Kenapa saya tak dapat buat dengan masa yang telah ditetapkan. Saya menunda-nunda. Kita depression lah macam-macam. Dulu umur 20-an tak depression pun belum belajar. 30-an depression dah pula aku ni kan. Rasa sedih, rasa nak balik Singapura, rasa tak nak menghadap buku-buku ni semua. Itu kita rasa. Bila masa umur kita 30-an. Jadi waktu syabab ini, kita kata waktu muda itu masa yang sangat mantap daripada sudut energi, tenaga kita kan, kekuatan kita kan. Kenapa Allah peruntukkan masa itu? Allah nak tanya kita buat apa pada masa tersebut. Adakah kita memperuntukkan masa dengan hal yang sia-sia? Kita ada kekuatan, adakah kekuatan itu digunakan untuk apa? Joget-joget? Buat apa kekuatan tu? Buat jahat ke atau macam mana? Mengakal ke? Mengakal tu maksudnya idea jahat banyak kat otak tu kan, berputar kan, nak buat jahat pada orang lain atau bagaimana? Masuk kita dalam keadaan yang kuat. Jadi Allah peruntukkan masa itu sengaja supaya bila kita baca hadis ini, sekarang dah lepas masanya nak buat macam mana. Tapi bila kita yang muda-muda lah, yang muda-muda ni baca hadis ini, mereka akan jadi insan yang berhati-hati semasa sampai waktu syabab tu tadi. Bermakna ialah anak kita tak dengar kan hadis ni, nanti pulang ke rumah kita beritahukan kepada anak kita. Masa muda ni lah, masa kita kuat, kita solat kan.
Masa kita kuat ni lah, kita pergi umrah. Masa kita kuat ni lah, kita bangun malam. Inilah kita ajarkan kepada anak kita sebab kita ada kekuatan. Jangan gunakan masa kita kuat ni untuk menzalimi orang lain contohnya. Bully anak orang ke apa kan. Bully kawan kat tempat kerja. Dengki dengan kawan kat tempat kerja. Jangan buat begitu. Sebab inilah masa emas yang perlu kita lakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Orang kata ni pun masa emas untuk produktif untuk keluarga. Untuk ada anak kan. Orang kata begitulah. Itu keadaan-keadaan yang kita perlu rebut. Situasi syabab tu tadi. Okey, berikutnya. Wa malihi dan juga hartanya min aina ktasabahu wa fima anfaqahu. Maksudnya di sini Syekh Al-Mubarakfuri ketika dia jelaskan hal itu dia kata apa, dan tentang hartanya daripada mana sumber, adakah sumber harta itu halal ataupun haram, dan bagaimana dia membelanjakan harta tersebut. Adakah harta itu dibelanjakan untuk jalan ketaatan ataupun kemaksiatan. Okey, dan yang terakhir tadi apa dia? Ilmu. Kita belajar, ada tak kita amalkan ilmu itu? Ataupun ilmu tu terbiar begitu saja ataupun makin nakal kita ni. Macam mana? Kadang-kadang kita ni ada banyak perkara yang dah kita tahu kan. Bagi saya kalau muslimat semua yang ikuti pengajian saya ni ramai muka yang mana daripada hari Senin sampai hari Jumaat duduk kelas saya. Kan so nampak kat situ ada banyak ilmunya. Tu kalau graduate oleh alim ulama daripada kelas Ustazah Sakinah tu. Betul saya kata. Saya kata ini bila saya buat persediaan ya untuk kuliah saya ni kan, saya kata jemaah ni masya-Allah ya. Ni kalau betul-betul graduate ni memang jadi alim ulama, dah ada doktor dah semua. Sebab belajar betul-betul tu kan. Dengan orang kata bila diterangkan hadisnya ada syarahnya, pandangan para ulama tu kalau hafal masya-Allah memang boleh jadi ustazah. Duduk depan dah boleh mengajar. Oh, Syekh Al-Mubarakfuri tu Fathul Ahwazi semua kitab keluar. Itu kan. Dia boleh mengajar tu masya-Allah tabarakallah. Tapi apa yang kita buat dengan ilmu kita yang kita ada? Adakah kita simpan ataupun kita amalkan? Yang penting ilmu itu diamalkan. Diamalkan maksudnya begini ya muslimat, kita kata semakin kita belajar, semakin kita ada ilmu, tahu tentang Al-Quran, tahu tentang hadis Nabi, tahu tentang hukum hakam ini, ia menjadikan kita muslimah yang lebih baik. Itu maksudnya. Okay, lebih baik daripada sudut akhlaknya, lebih baik daripada sudut pergaulannya dengan sesama manusia, bicaranya, lidahnya jadi lebih baik kan. Kita tak nak cuma ilmu kita saja yang mantap, ataupun ilmu saja yang kita tahu itu, kita tahu ni, semua benda kita tahu. Tapi dengan orang lain, akhlak kita jadi masalah. Itu maknanya kita tak beramal dengan ilmu. Maaf saya kata mungkin masa kita belajar tu macam-macam perkara kita tahu. Tapi kerana kita tahu itulah kita merendahkan orang lain. Kan? Contoh mungkin mak kita dekat rumah, abah kita kan, lah bapak tak tahulah bapak, kakak belajar tu dengan Ustazah Dr. Sakinah, bapak tak belajar duduk rumah je. Mungkin cakap gitu dengan bapak kita kan. Kita pandang rendah dengan bapak kita. Tak boleh lah. Itu di mana kita nak kata kita praktikkan ilmu kita. Kalau kita dah menuturkan kata-kata yang sedemikian dengan ibu bapa kita. Ataupun mungkin dengan adik-beradik kita. Adik-beradik kita tak semua macam kita kan muslimat. Kita mungkin kita datang kelas, kita belajar, banyak perkara kita tahu. Tapi adik-beradik kita tidak. Mereka, ialah mungkin ada yang tak nak, ada yang memang malas, ada yang memang tak ada masa contoh kan. Dah sudahlah, kita jangan sindir-sindir. Nanti gathering sindir, yelah kau tak belajar. Jangan cakap gitu kan dengan adik-beradik, tak elok. Saya dengan adik-beradik saya, walaupun saya Ustazah Dr. Sakinah pun tak ada macam tu. Maksudnya kita kalau jumpa biasa-biasa je, umum je. Kita tak ada cakap pun pasal belajar agama ke apa ke gini kan. Jumpa sepupu sepapat ke apa, bau-bau bacang ke apa, biasa-biasa je. Berbual je kan, tanya khabar gitu gini, tak ada pun cakap pasal agama. Kita jangan begitu sebab dia boleh mengecilkan orang lain. Ataupun kita kata boleh menjauhkan orang lain daripada agama. Sekarang ini mengamalkan ilmu tak semestinya kita kena dakwah dengan semua orang yang kita jumpa. Kan dalam bas duduk jumpa makcik kat sebelah, cik tahu tak tadi Nabi cakap kan, Ustazah Sakinah ajar kan. Cik pun Allah ya Tuhanku, budak ni. Jumpa dekat NTUC tengah tolak tu kan, tengah pilih-pilih susu ni, datanglah muslimat ni. Tadi tahu Ustazah Sakinah cakap Nabi SAW bersabda, hadis At-Tirmizi sahih. kecil besar je tengah ambil susu tu kan. Ni alamak. Kita kalau ada perangai gitu, rasa-rasa orang suka tak jumpa kita? Orang tak suka.
Jadi jangan ambil perangai begitulah. Walaupun kita kata baik kan, kita nak amalkan ilmu kita kan, kita nak preach, maknanya kita nak sampaikan ilmu yang kita ada. Tapi itu bukan caranya. Bukan dengan semua orang kita boleh cakap, dengan semua orang kita boleh bincang kan. Masa pun tak kenalah. Kau tengah duduk kat coffee bean dengan minum kopi ke, bukan tiba-tiba kau nak cakap pasal Quran ke apa. Kau apa hal? Kita nak relax-relax kan, tiba-tiba serius apa bincang. Dia jadi macam tak kena situasinya. Maksudnya perbincangan ilmu itu dia berada dalam kuliah. Bila dah keluar bilik darjah ataupun kuliah je, biasa-biasa je perbincangannya kan. Kak semua cakap tu kan, Sakinah dalam kuliah serius, lepas kuliah dia jadi kita punya friend. Gitu kan. Maksudnya boleh berbual benda-benda lain begitu keadaannya. Jadi kita janganlah mentang-mentang sosok kata, kita kena amalkan ilmu kita tau. Kat mana-mana pergi cakap pasal hadis Nabi, subhanallah. Itu keadaan yang mana nanti orang akan jauh daripada agama. Jadi kadang-kadang kita fikir gini lah ya, kenapa orang jauh daripada agama? Kerana orang yang berilmu tu juga. Kerana perangai dia, kerana sifat dia. Jadi kalau kita dah ada ilmu, alhamdulillah muslimat saya kata. Cuma kita kena pandailah ya bawa ilmu itu bagaimana. Jangan sampai mengecilkan orang lain, jangan sampai kita buat orang lain jauh daripada agama, tak suka dengan orang agama, kerana sifat kita yang suka menekan-nekan bahasa sekarang orang ingat, suka tekan-tekan orang, buat tu, buat ini kan, jadi orang tak selesa dengan kita. Ni cara-caranya lah yang saya nak ingatkan supaya kita memanglah nak isi masa dengan perkara yang baik. Kau susah kata isi masa dengan baik, jadi kita duduk kat coffee bean pun kita cakap lah pasal Quran, tajwid, ya Allah ya Tuhanku. Subhanallah. Jangan cakap orang lain. Saya yang ustazah ni pun kalau duduk tengah makan, tiba-tiba keluar soalan agama, dia jadi macam pening tau. Ya Allah, tak habis-habis lagi lah. Yelah kita santai kan. Contoh kita datang rumah orang hari raya, tengah nak makan kuih tat masuk mulut ni. Ustazah nak tanya soalan agama, rasa kuih tat tu telan ke tak? Dia dekat lidah tu. Agama. Kejap. Minum air dulu. Minum air kan. Masa minum air tu tahu tak? Saya set up tau saya punya mind ni. Sebab tu dia kena ada buffer tu. Kejap Kenapa saya cakap kejap? Sebab kita nak buka kita punya file tu. Dia nak tanya soalan apa ni? Nak tanya apa? Okey. Tanya sesuatu tu, saya ada anak saya gini, dia kahwin dengan ni. Macam mana ya? Boleh salam tak? Allahu Akbar. Jadi leceh tau, kita nak kena buka file tu macam-macam file kan. Jadi sebab itulah dia kena sesuai keadaannya. Kadang-kadang betul lah, saya ada satu keadaan kelakar. Tengah nak solat tarawih tu, Liza nampak, Liza pesaksi. Dia boleh tanya tu, betul-betul kat telinga aku ni dia tanya soalan tu. Saya punya stres masa tu, subhanallah. Saya kata, makcik ni serius. Sah tak? Dia punya gini-gini tu aku tak dengar. Sah tak? Sekali lagi? Dia gini, saya gini. Sah tak? Dia punya sah je yang kuat kat telinga tu. Soalannya tak dengar. Sebab kita nak solat tarawih ni sekarang ni. Sebab nak kejar kan, imam nak angkat takbir kan. Dia pun cakap cepat-cepat tu, saya macam, kita dah 3 kali tu. Dah stres ni. Muka saya dah masam tau. Muka saya dah masam. Sebab saya kalau boleh nak solat ni, saya tak suka orang tekan-tekan macam tu. Sebab saya dah set up kan. Saya dah prepared untuk solat tarawih. Kita dah prepare emosi kita, mental kita untuk solat. Tiba-tiba datang soalannya. Betul kan? Subhanallah. Akhirnya kali keempat baru clear soalan dia tu. Saya kata, boleh cik? Boleh. Lepas tu bangun angkat takbir. Tengah angkat takbir tu masih fikir lagi soalan dia. Tu sebab tu saya tak suka muslimat. Kita kena agak-agak kena agak-agak bila nak tahu ustazah tu tujuannya ialah untuk jawab soalan agama, memberikan pencerahan tapi masa tak sesuai. Okey, mungkin lepas solat tarawih boleh tanya. Kan itu okeylah. Ni nak angkat takbir tau ni. Tu kita dalam serius saya cakap. Rakaat pertama tu memang tak khusyuk. Rakaat pertama tu saya fikir soalan makcik tu dalam otak tu. Betul, betul tak soalan tu aku jawab tadi Kita fikir gitu kan. Dia dah ganggu kita betul tak? So ni keadaan-keadaan perlu kita perhatikan lah supaya tak mengganggu ketenangan ibadah orang lain juga. Okey? Baik, terus kita lihat di sini. Tadi saya cakap hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, kita ada 5 perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya. Jadi antaranya itu ialah kita kata umur. Umur ni masa kita. Sebab bila kita dah meninggal, dah tak ada umur, masa dah tak ada.
Begitu juga tentang masa muda tadi, ansyababi. Okey, ansyababi itu juga kita sebut sebagai masa kita. Iaitu masa yang kita habiskan semasa kita muda. Jadi perhatikan masa kita hidup, apa yang kita buat. Adakah kita mensia-siakan masa itu ataupun kita menjadi insan yang mengambil banyak manfaat daripada umur dan masa muda yang Allah Subhanahu Wa Taala amanahkan dalam diri kita. Baik, seterusnya di sini. Allah Subhanahu Wa Taala juga ingatkan kepada kita dalam surah Al-Mu'minun ayat 114 hingga 115. Ayat 114 ayat 114 hingga 115. Okey, surah Al-Mu'minun ayat 114 hingga 115. Allah kata begini dalam ayat ini. Qala illa bithtum illa qala illa bithtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di dunia melainkan sedikit masa sahaja. Lama ke kita duduk dekat dunia ni? Kalau rasa 70 tahun tu lama ke? Kat kubur lagi lama. Oh ya, ayat dia terus direct je jawapan. Kat kubur lagi lama. Betul lah, kat kubur lagi lama. 70 tahun tak lama. Okey? Bahkan ada lagi orang yang lagi singkat daripada itu. 30 tahun dah meninggal. 35 dah meninggal. 40 dah meninggal. Kan 46 dah meninggal. Ada orang begitu keadaannya kan. Lagi singkat masanya. Sebab tu Allah ingatkan dalam ayat ini, surah Al-Mu'minun ayat 114 tadi, kamu tidak tinggal di dunia ini melainkan sedikit masa sahaja. Illa qalila. Lau annakum kuntum ta'lamun. Kalau kamu dahulu mengetahui hal ini, tentulah kamu bersiap sedia. Jadi maksudnya sekarang ni kita dah tahu. Maknanya kita kena bersiap sedia. Betul tak? Bersiap sedia dengan amalan kita maksudnya. Pada ayat yang berikutnya Allah ingatkan lagi. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Maka adakah patut kamu menyangka bahawa kami hanya menciptakan kamu dari tiada kepada ada sahaja, maksudnya sia-sia kalau kita terjemahkan literally. Kami hanya menciptakan kamu dalam keadaan yang sia-sia dengan tiada sebarang hikmah pada ciptaan itu, dan kamu menyangka pula tidak akan dikembalikan kepada kami. Jadi ini persoalan Allah. Adakah kamu ni dalam keadaan yang kamu tahu kamu hidup dekat dunia ni masanya sangat pendek, kemudian kamu pula tak bersedia untuk kematian ataupun menyiapkan diri dengan amalan itu tadi. Dan adakah kamu sangka dalam masa yang singkat itu kami ciptakan kamu untuk main-main, untuk perkara yang sia-sia. Dan adakah kamu sangka bahawa kamu ni tak kembali kepada kami? Maksudnya kamu tak mati. Jadi ini persoalan-persoalan yang Allah Subhanahu Wa Taala ajukan kepada kita. Apa pun saya nak kata, daripada pentafsiran Imam At-Tabari berkaitan ayat ini, saya cuma nak ambil poin-poin penting sajalah. Saya nak baca takut tak sempat. Dia punya tu penerangannya agak panjang. Tapi yang sangat singkat. Dan masalahnya pula kita tak tahu bila masa yang singkat itu akan berhenti. Yang kita tahu ialah menjalani kehidupan itu. Malam tidur, bangun pagi kan, kemudian lalui sampai malam nanti, next malam kan. Kemudian sama, besok pagi bangun lagi. Begitulah kita 24 jam sehari-hari. Kita menjalani kehidupan kita. Tetapi masa itu sangat singkat. Dan manusia, poin yang kedua saya nak ambil pada penerangan Imam At-Tabari itu ialah, poin yang kedua menyatakan bahawa dalam ayat ini mengingatkan kepada kita, malangnya manusia hanya benar-benar menyedari singkatnya kehidupan dunia apabila dia dah berada di akhirat nanti. Ataupun kita kata apabila dia mati berada di alam barzakh. Baru dia sedar, selama ni apa yang aku buat dalam hidup. Bila kita dah mati nanti muslimat, dalam alam kubur, baru kita sedar
apa yang aku dah buat selama aku hidup dekat atas muka bumi Allah. Kita dah bincangkan minggu lepas kan, bila kita mati semuanya terhenti. Amalan kita terutamanya terhenti. Kan? Bila ia terhenti, kita akan sedar bahawasanya selama ini kita banyak mensia-siakan masa kita. Selama ini kita banyak buat perkara yang tak bermanfaat. Sehingga penyesalan itu dia tak berguna lagi. Jadi saya nak ingatkan begini, sebelum kita menyesal dalam liang lahat, kita menyesal sekarang. Bermakna kalau kita sekarang ni, kita ada 24 jam sehari. Setiap hari kita perlu peruntukkan masa ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Pagi kita kata apa perkara bermanfaat kita buat. Mungkin kita kata kita pergi kuliah. Alhamdulillah, ini perkara bermanfaat. Maksudnya pada waktu pagi tu ada satu masa yang kita buat amalannya ialah untuk ibadah. Kan? Ada satu masa yang kita buat amalannya untuk ilmu. Bantu orang lain. Itu pagi kita. Lepas tu lepas kuliah nak buat apa? Masuk petang. Apa amal ibadah yang kita buat? Kita kena fikirkan lagi. Walaupun kadang-kadang amal ibadah tu dia berlaku secara tidak dirancang, tetapi biasanya kita kena rancang. Supaya masa yang diperuntukkan ialah masa yang baik. Walaupun mungkinlah kita rancang, petang nanti nak khatam Quran lah 1 juzuk contoh. 1 juzuk petang tak masak tu. Kak Ani pun tak siap. Lepas, mungkinlah kita plan gitu kan. Lepas Zuhur nak duduk baca 1 juzuk. Actually boleh ya. Kalau yang fasih. Yang fasih baca Quran boleh. Dia laju kan, dia bacakan boleh sebenarnya. 1 jam boleh habis 1 juzuk. Kalau yang fasih lah. Tapi kalau yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kalau gitu esok pagi baru habis. Dia tak habis kan. Yang tunggu pun bila nak game. Dia tak laju tu kan. Itu letih sikit kalau kita buat tadarus dengan dia. Pakcik duduk tepi lah pakcik bagi surah. Kan tak game-game tu kan. Maknanya kita plan kata okey. Sebab mungkinlah bacaan kita laju. Kita kata lepas Zuhur saya nak habiskan 1 juzuk. Alhamdulillah kita peruntukkan masa yang sedemikian. Okay, so lepas tu kita nak buat perkara-perkara yang lain, kita buatlah kan. Yang penting kita kata ada masa yang diperuntukkan pagi, petang, malam untuk beribadah kepada Allah. Ini maksud saya di samping perkara-perkara yang wajib lah. Yang wajib tu tak perlu plan ya muslimat. Tiba-tiba kan, esoklah plan solat Zuhur, hari ni tak payah solat Zuhur. Tu tak perlu plan. Yang wajib memang wajib kena buat. Cuma cantiknya kita nampak di sini ya, agama kita bila ada solat 5 waktu tu masa kita sangat terjaga. Kan masa kita pagi tu kita solat, kita dah bangun pagi. Kenapa bangun pagi? Sebab nak solat subuh. Jadi jaga masanya tu kan. Kemudian petang tu kita siapkan pagi tu dengan semua aktiviti. Kenapa kalang kabut? Sebab nanti masuk Zuhur. Nanti kalau masuk Zuhur kan kita dah kalang kabut kan untuk perkara yang lain. Di situ ada masanya yang dijaga lagi. Selepas Zuhur, kita buat lagi perkara-perkara lain. Kejar sana, kejar sini kan. Nak masuk waktu asar. Di situlah kita kata masa kita ni dalam agama Islam sangat terjaga buat kita jadi muslimah yang disiplin. Untuk menjaga waktu itu. Okey, poin yang berikutnya daripada surah Al-Mu'minun ayat 114 hingga 115 itu tadi. Apa tadi dia kata? Tentang tujuan penciptaan manusia. Allah ciptakan manusia tadi bukan secara sia-sia atau tanpa hikmah. Tetapi tujuan Allah menciptakan manusia itu ialah untuk apa tadi? Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu Allah sudah sebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Jadi itu merupakan nilai kehidupan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita sentiasa memahami tujuan penciptaan kita sebagai hamba Allah kan, untuk beribadah kepada Dia. Maka di sini bagaimana kita nak gunakan masa kita dengan sebaik-baiknya, Nabi ajarkan kepada kita rebut 5 sebelum 5 kan. Irtanim khamsan
qabla khamsin. Ini merupakan nasihat Nabi kepada seorang lelaki. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'izuhu. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang lelaki dan baginda memberikan nasihat kepada dia. Nasihatnya berbunyi irtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Iaitu pertama, syababaka qabla haramika. Maksudnya apa? Masa muda sebelum datang masa tua kita. Wasihhataka qabla saqamika. Waktu sihat kita sebelum waktu sakit kita. Wa ghinaka qabla faqrika. Kaya sebelum miskin. Wa faraghaka qabla syughlika. Waktu lapang sebelum waktu sibuk. Wa hayataka qabla mautika. Kehidupan kamu sebelum kamu meninggal dunia, sebelum kamu mati. Okey? Rebut 5 sebelum 5. Hadis riwayat Al-Hakim ni dengan sanad yang hasan. Muda sebelum tua. Apa tadi? Sihat sebelum sakit. Lagi? Kaya. Semua kaya tak kat sini? Alhamdulillah. Amin. Amin. Kayalah, kaya jiwa. Tu kaya namanya. Okey. Apa dia? Kaya hati. Kaya kawan. Oh, kawan kita kaya ke? Kita kaya kawan. Tumpang senang. Jangan lagi tu nanti kawan kita lari. Okay. Muda, tua, sihat, sakit, kaya, miskin. Lagi nombor 4 apa tadi? Oh, lapang. Ni semua nikmat lapang sebelum sibuk. Masa lapang tu macam-macam benda. Maaf, masa lapang tu tak buat apa-apa kan? Tengok Netflix back to back. Main Sudoku? Oh, scroll. Scroll apa? Scroll ni Facebook. Apa ni? Hidup sebelum mati. Baik, ini semua berkaitan dengan masa ya. Jadi jangan sia-siakan masa muda, jangan sia-siakan masa sihat kita, masa kaya, masa lapang dan semasa kita hidup. Kerana apabila kita tua, masa muda itu akan tinggalkan kita, kita dah kurang energi, kan, kurang tenaga, kurang masa juga untuk melakukan sesuatu. Jadi masa muda ni beramal ibadahlah sebanyak-banyaknya, kan, sujudlah sebanyak-banyaknya sebelum sampai masa tua. Nanti dah tua, dah kena duduk dekat kerusi, menyesal pula. Dulu masa muda nak tak sujud-sujud pada Allah, dah tua ni dah tak boleh sujud, barulah dah tahu nak solat. Itu keadaan yang kadang-kadang menjadi penyesalan orang yang semasa mereka tua. Masa muda kan tak nak pula pergi umrah. Dah masa tua, dah kaki tak kuat, naik wheelchair pula kena tolak. Lepas tu nangis rasa susahkan orang lain. Nampak tak? Ini sebab tu Nabi pesan hal-hal yang begitu. Baik, kemudian yang kedua, sihat. Masa sihat jaga kan. Inilah masa kita banyak baca Al-Quran, bangun malam kan. Mata masih terang lagi, nanti mata dah tak terang, sibuk pula nak baca Quran. Masa tu nangis-nangis tak boleh baca Quran sebab mata sakit dan sebagainya. So ini keadaan-keadaan yang mana Nabi ingatkan kepada kita. Kaya, kalau kita kaya buat apa biasanya? Sedekah. Maksudnya harta itu digunakan untuk infak, bantu orang lain, bantu sanak saudara, ahli keluarga, mak ayah kan. Sebelum kita miskin, maknanya sebelum kita kekurangan harta. Nanti duitnya dah habis baru fikir, dulu masa duit ada 50,000 tak sedekah kat Gufran. 50,000 dah habis terfikir tengok Gufran, kesian Gufran tu tak sedekah-sedekah. Kita selalu fikir macam tu kan. Benda yang dah terjadi
kita akan menyesal. Masa kita kaya, kita tak gunakan harta itu untuk kebaikan. Masa lapang maksudnya banyak time. Selalunya kita banyak time bila? Banyak time bila? Sebelum kahwin, bagus, cantik, bagus. Sebelum kahwin, sebelum ada anak, kan? Sebelum apa lagi? Sebelum jadi nenek. Sebelum jadi nenek. Yelah, nanti nenek, cucu sakit pun dah pening kepala tau. Betul tak Kak Sung? Kan? Cucu sakit kita pun dah pening kepala. Padahal bukan kita jaga, anak kita jaga kan. Kita dah pening, alamak cucu aku sakit lah, gitu gini kan, macam-macam. So kita nampak dekat sini, lapang ini ialah bukan kita kata masa kita tak ada apa-apa. Maksudnya masa tak ada buat apa-apa saja. Tetapi zaman kita. Okay, zaman kita tadi. Masa kita muda boleh masukkan pada masa lapang. Masa kita sihat boleh masukkan pada masa kita lapang. Kaya juga boleh masuk pada masa lapang tadi. Dan masa kita hidup, ini pengakhirannya. Masa kita hidup sekarang, gunakan masa itu dengan sebaik-baiknya kerana masa hidup itulah ada masa muda, masa hidup itulah kita ada kesihatan, masa hidup itulah juga kita ada kekayaan dan juga kelapangan. Bila kita dah mati, segala-galanya akan terhenti. Jadi cantik pesan Nabi di situ untuk kita sentiasa mengejar 5 sebelum 5 perkara. Jadi Nabi SAW juga ada mengingatkan kepada kita. Saya nak tutup perbincangan dengan satu hadis yang mana Nabi ingatkan begini. Saat ada seorang lelaki yang datang bertemu dengan Rasulullah SAW, dia tanya kepada Nabi dengan satu soalan. Okay, hadis ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Lelaki ini tanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Wahai Rasulullah, manusia yang bagaimana dikatakan manusia yang baik? Nabi jawab begini kepada dia, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang mana panjang umurnya dan baik amalannya. Maksudnya masa yang kita ada dengan umur itu tadi, kita ada umur yang panjang, nak menentukan umur itu baik ataupun berkat pada kita ni ataupun tidak, bagaimana bila ia disertai dengan amalan-amalan yang baik. Sebab tu bila kita bincang tentang masa di sini, masa tidak boleh dibiarkan tanpa beramal soleh. Jadi Nabi SAW juga setelah itu ditanya dengan soalan yang sebaliknya. Yang mana lelaki ini tanya pula, kalau begitu fa ayyun nasi syarr? Kalau begitu wahai Rasulullah, manusia yang bagaimana kita kata manusia itu dia tidak baik? Nabi kata begini, man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Kita terbalikkannya, siapa yang panjang usianya tetapi buruk amalannya. Kita sekarang nak usia panjang ke tidak? Nak, tapi kita kena pastikan amalan kita baik. Amalan yang baik sebenarnya ialah faktor mengapa Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan usia kita. Jadi ia bermula daripada amalan-amalan yang baik. Tapi biasanya kita kata orang baik ni cepat mati Ustazah, kan? Orang baik selalu pergi dulu. Yang jahat tak mati-mati, jahat aja. Sampai kita doa supaya dia mati, itu keadaannya. Sampai begitu sekali kita ni kan. Tapi begitulah takdir Allah, kemahuan Allah. Kan yang penting ialah kita jangan tengok orang lain, kita tengok diri kita. Jaga masa kita, jaga umur kita, jaga hidup kita. Okey? Penuhi masa umur kehidupan kita dengan hal-hal yang baik, di situlah kita kata ianya tidak menyia-nyiakan masanya, bahkan masa itu ialah masa yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih muslimat di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati masa kita hari ini. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa agar dapat terus kita beramal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.